Gula adalah the main reason kenapa orang nampak tua berbanding dengan usia mereka. Apa actually akan berlaku kalau kita ambil gula berlebihan? Yang pertama, gula yang kita ambil tu dia akan duduk dekat kita punya collagen. Gula yang menempel dekat collagen tu tadi, dia akan membeku dan menyebabkan collagen kita terputus. And collagen ni fungsi dia adalah untuk menegangkan kulit kita. Tapi apabila gula yang tadi kita ambil tu dia memutuskan ikatan collagen, maka kedutan akan mula kelihatan. Gula yang berlebihan juga akan menyebabkan pengumpulan sel lemak di bawah lapisan kulit kita. Pengumpulan sel lemak ni juga antara punca kenapa ramai orang nampak tua walaupun usia mereka baru 20-an, 30-an. So, macam mana nak mengelakkan diri kita daripada masalah ini? Korang boleh switch to Scalavia, merupakan pemanis semula jadi, kosong gula, kosong kalori dan juga kosong karbohidrat.